boleh kecam dekat DM I tu, Allah. Macam aku pula yang cerai. Apa? Yelah, kesal kat Mira. Efek dia kena kat Mira pula. Macam I kesian tau. I tak tengok live, tapi ramai lah yang bagi tahu I dia buat live semalam. Dia niaga tudung tu, buat live tudung dengan dia punya klien. Ramai gila orang kecam dia. Kenapa korang nak kecam dia? Aku tak faham. Sebab dia berkawan dengan Fatah. Sebab bekerja sama dengan Fatah. Kau nak suruh kerja sama dengan apa? Nenek kau. So, apa yang korang nak sebenarnya? Kami sayang Kak Lo. Terima kasih. Saya tak sedih. Kenapa ramai ingat saya sedih? Sebab malam saya tak ketawa ke korang. Masya Allah. InsyaAllah saya takkan sedih. Selagi saya ada korang, saya takkan sedih. Okay? Don't worry ya. Semalam saya pun tak perasan. Sebab saya rasa saya tengah fokus sangat. Sebab saya nak masukkan dalam frame tu kan. Pengurus kepada Fatah Amin mendedahkan menerima banyak mesej negatif selepas wajah aktor itu sering muncul di media sosial atas tuntutan kerja yang perlu dilaksanakan. Menerusi potongan klip siaran langsung di TikTok, pengurus Fatah yang dikenali sebagai Acha Berang dengan segelintir netizen yang didakwa dengki dengan rezeki pelakon berusia 34 tahun itu. Dalam pada itu, Acha menasihati netizen untuk berfikir sebelum berkata-kata kerana setiap orang mempunyai had dalam menahan sabar. Selain itu, Acha turut bersimpati dengan penyanyi Amira Othman yang turut terkena tempias walhal hanya bekerjasama untuk beberapa produk yang sudah dipersetujui. Tidak berhenti di situ, Acha menitipkan pesanan kepada para haters yang sering meninggalkan komen-komen negatif. Pengecut FA kau ni. Tak tahulah nak kata dengki kan, nak cakap kau dengki hidup aku ke, macam tu kan. Nanti korang cakap I ni jahat pula, tapi indirectly dengki lah sebenarnya. Apa yang kau dengki aku pun tak faham. Fake account sesipah, tak tahu nak cakap. Sampai tak tahulah. Kadang-kadang macam tak tahu malu. Kadang-kadang banyak yang macam mak-mak orang ni sebenarnya. Cuba jaga lelaki tu elok ke rumah. Kadang-kadang ada juga lelaki yang tak tahulah fake account kan, dia tulis nama lelaki, tapi kadang betul ke lelaki yang komen macam ni. Aku pun kadang-kadang pening baca. Aku tak berapa nak lelaki dia pun takut baca komen tu. Yang kutuk Fatah teruk. Ya, korang tahu tak? Korang cakap-cakap tu fikirlah. Tak tahulah. Tapi macam ni lah, korang macam cool, relax, tak ada apa-apa yang jadi. Semua macam biasa. Cuma saya faham mungkin kalau haters benci Fatah tu, tak suka siapa-siapa ke dalam grup kita orang ni, kita orang faham sebab everyday muka dia keluar, pergi explore muka dia keluar kan. Sebab bukan apa, kerja. Kalau boleh kita orang ni pun, kalau ada rumah kan tak ada duit pula, dihina pula tak ada duit. So kena kerja lah. Tu dah kerjanya dekat social media je keluar, nama pun selebriti. Kalau mengaji tentu-tentulah dekat masjid je. Malam tadi pun ramai kecam Omar siapa niaga. Ya ke? Kesian kat dia. Apalah dia buat. Kan dia kata biar awak hidup pula. Betul. Kesal Mira juga. Yelah, kesal kat Mira. Efek dia kena kat Mira pula. Macam I kesian tau. I tak tengok live, tapi ramai lah yang bagi tahu I dia buat live semalam. Dia niaga tudung tu, buat live tudung dengan dia punya klien. Ramai gila orang kecam dia. Kenapa korang nak kecam dia? Aku tak faham. Sebab dia berkawan dengan Fatah. Sebab bekerja sama dengan Fatah. Kau nak suruh kerja sama dengan apa? Nenek kau. So, apa yang korang nak sebenarnya? Yang suka-suka mengecam orang tu, apa yang korang nak sebenarnya? Kalau nak suruh kerja dengan kau, bayarlah dia. Dia datanglah rumah kau. Pakai fake account ni semua kan. Tak ada duit kena hina, cari duit kena hina. Apa lagi yang diorang sakit hati dengan FV tu. Itulah, tak tahulah. Cuba doa yang baik untuk orang. Kalau tak suka tak payah tengok. Doa dia untuk diri sendiri. Ya Allah Tuhanku, bagi aku rezeki yang luas, tenang hati, panjangkan umur ibu bapa kita, luaskan rezeki mereka juga. Cuba doa yang baik untuk, tak payah untuk orang, tak payah untuk diri sendiri. Okay?
Tak payah sibuk nak doakan orang ini lah, panggil orang sundal lah, panggil orang gedik lah. Cuba tengok diri kita yang bernulis tu, tangan kau tu. Iblis tau macam tu. Perangai iblis macam tu. Tangan pun dah jahat, apatah lagi mulut. Kesian dekat Mira. Tapi selut kat FAAO dia tak cepat melata. Ya, itulah cakap, janganlah sabar orang ada limit. Kan, sabar orang ada limit. Sebenarnya dah busuk hati dengki. Teringin nak jumpa FAAO, insyaAllah. So, hari-hari Jumaat ni, tak payahlah cakap hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ke. Kalau kita jadi manusia yang baik, tak payah tunggu hari Jumaat jadi baik. Okay, baiklah hari-hari, baik dengan siapa-siapa pun. Tak suka tak payah tengok orang, tak suka tak payah tengok, blok je dia. Tak pun buang telefon awak tu, tak payah ada IG. So benda-benda yang Acah jarang kan nak buat live, nak cakap pasal benda-benda ni. Daripada awal dulu aku tak ada cakap apa-apa pun. Walaupun dia kecam dekat DM I tu, Allah, macam aku pula yang cerai. Apa? I bukan jaga seorang je tau. I ada MK, ada Amir, ada Fatah. Okay, so bila pun busy juga dengan korang perangai semak-semak yang membuat aku trigger. Aku yang trigger tau. Siapa yang buat Mira kita tak susah nak jadi baik. Kan, tak susah nak jadi baik tu. Pantai ada orang semua Acah bakor. Taklah, Acah jadi macam cakap depan aku, tak payah cakap belakang. Dengar tak lagu Mini Fly tu? Kau ni suka mengata belakang, kau sebab kau masih di belakang. Kesian tak kau? Cakap depan aku ni, mari sini. Kalau nak maju ke depan, apa yang tak puas hati, confront. Mesej je macam DM, tak ada masalah. DM, Syah, saya tak puas hati lah dengan Fatah ni. Mari sini aku bagi tahu apa. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.